Okey kelas, boleh bangun? Silakan Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, waalaikumsalam. Boleh baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik kelas. Sebelum awak duduk, cikgu dah minta awak semua takin baju dalam seluar. Takin baju, butang baju awak. Takin dulu, takin. Okey, takin. Takin. Pastikan awak berada dalam keadaan yang macam mana sekolah nak. Sekolah nak takin kan? Takin kan? Okay, butang baju kat atas. Kan sejuk ni. Butang baju awak sampai atas. Okay, butang baju. Okay. Dah butang kan? Okay, tengok dekat sekeliling awak. Ada sampah tak kat bawah? Ada sampah kutip dulu? Tak ada. Okay, semua boleh duduk. Okay, semua boleh duduk. Okay, salam. Okay, duduk dalam keadaan yang selesa. Duduk kaki kat bawah, kaki masuk dalam meja. Okay. Kertas-kertas semua susun. Jangan terabur-terabur, jangan sepah. Susun, kemas-kemas. Pastikan awak selesa dengan meja awak. Meja awak mesti kemas. Kertas susun elok. Pen, pensel, marker pen. Semua susun dulu, Jangan sepah-sepah. Okey. Okey, hari ni siapa yang tak datang? Aziz Daniel. Ifwat. Aziz Daniel. Mana orangnya? MC. Demam. Zulmi? Kematian siapa? Atuk meninggal lah. Atuk belah mana? Belah ayah? Belah mak? Tak tahu lah. Dia cuma cakap Atuk meninggal lah. Ni Ifwat dah lama tak datang ni. Semalam tak datang lah. Semalam tak datang. Hari ni pun tak datang tak? Dah lama tak datang Ifwat. Kiranya hari ni 3 orang tak datang. Total hari ni 21 orang. L dengan Bella jumpa Cikgu Rizal. Berdoa je lah Okay, jumpa Cikgu Rizal Okay, tak apa Okay. Okay, semua sihat tak hari ni? Sihat 21 orang semua sihat hari ni Alhamdulillah. Boleh makan sate lah nanti. Lapar tak makan? Bukan dah rehat dah? Ustaz tak rehat? Tak rehat? Tak ada duit. Aduh. Sekejap, siapa? Ni ke belakang Oh, awak beli skin cough cushion? Bukan Oh, bukan. Mana? Sultan. Sultan. Tapi dia makan, kira ada duit lah. Oh, betul lah ni. Tak makan tak ada duit lah. Dah makan selemak hari. Jangan selemak. Kawan awak dah kantor kan, tak boleh buat apa lah. Betul lah tu. Al-Qayyum? Sarapan tak tadi? Tak sarapan? Rehat tak? Tak rehat juga? Siapkan lampiran. Bagus lah awak. Mantap lah. Tapi dah print belum? Belum print lagi Belum print. Okey, hari ni awak semua ada kelas apa? Kelas MBP 4023. Kelas apa ni? Okey, penyeliaan, permintaan, pembelian dan pentaulihan.
Kenapa kita kena belajar kelas ni? Cuba seorang bagi tahu cikgu, kenapa kita kena belajar kelas ni? Apa maksud kelas ni? Penyeliaan, permintaan, pembelian dan pertaulihan. Ni. Kenapa kita kena belajar? Kalau tak boleh belajar kan boleh. Tambah ilmu. Okeylah, dekat bilik ni, apa yang awak nampak kat dalam bilik ni? Komputer. Okey, lagi selain daripada komputer? Aircon. Selain daripada aircon? Printer. Okey, lagi? Lampu. Apa? Lampu. Okey, lagi? Meja, lampu, komputer, aircon, lagi? Kawan. Boleh lah kawan. Kawan nak maintain susah sikit lah. Manusia dengan kawan sama lah. Lain. Songkok cikgu seorang ke? Imam patutnya pakai songkok tu imam ni. Tak songkok kau biar. Tapi tak apa lah. Okay, awak suka tak tengok apa yang depan awak? Bukan depan awak. Depan awak ada atas meja tu. Suka. Apa bendanya? Komputer. Kalau sekolah bagi awak komputer lama, awak suka? Suka? Komputer lama yang besar. Bersyukur. Tengok condition lah. Tapi tak boleh main Steam. Tak suka lah. Kalau sekarang ni, komputer sekarang? Suka. Sebab apa awak suka komputer baru sekarang? Boleh buat kerja. Ada internet, ada AutoCAD. Tak lag. Okay, macam mana kita nak pastikan komputer awak sekarang ni boleh tahan sampai 3-4 tahun? Maintenance, service. Jadi itulah dia kenapa kita kena belajar kelas ni. Kita kena buat maintenance dan service. Okay, kelas ni akan diajar oleh saya, Cikgu Nurama. Okay, kat sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama, siapa boleh terangkan? Apa benda gambar pertama ni? Kepala pula terbakar. Okey, justify. Kepala pula terbakar. Yang nombor 2? Kipas patah. Bila kipas ni patah. Okay, lagi apa lagi? Cover tak ada. Mantap lah. Okey, yang ni siapa tahu apa benda ni? Aduh, kantoi. Nampak tak? Aduh, tak boleh lah. Okay, ni cooling coil. Tapi apa keadaan cooling coil ni? Teruk. Kalau cooling coil yang elok macam mana? Bersih. Yang ini apa ni? Abuk. Nak tak macam abuk pun ni macam pelantai. Apa? Ni abuk yang macam mana ni? Abuk yang tebal sangat. Abuk yang tebal. Abuk yang dah kena air. Dah kena air. Lepas tu ni apa ni? Daun kering. Awak rasa kan cooling coil ni berada kat mana sampai boleh jadi teruk macam ni? Hutan. Kat luar. Kalau kat parit. Outdoor. Oh, ini kena tanya ni. Okey, ni apa namanya? Tak, ini ada penyejukan juga. Tapi apa benda nama ni? Pemeluap. Pemeluap dalam bahasa Inggeris apa? Condenser. Yang ni? Cooling coil dalam bahasa Melayu? Penyejat. Bagus lah. Tepuk sikit ni untuk Adaus. Daus tak dapat form flat tak tahu lah Daus ni. Okey, jadi kat sini ada 3 gambar. Tiga gambar ni conditionnya macam mana? Teruk lah. Tak maram Kalau maram macam mana? Oh tak. Memang kilat lah. Kalau ni kilat tak? Tak. Kalau macam ni kilat tak? Tak. Okay, macam ni? Teruk. Okay, yang sini ada apa tadi? Apa tadi? Terbakar. Hilang terus plugnya. Yang ni? Tak cukup sifat. Apa tak cukup sifat? Bila kipas lagi? Cover tak ada. Okay, lagi yang ni? Foto. Lepas tu? Kena bersihkan. Okay, jadi awak dah nampak kan keadaan ni macam mana kan? Keadaan dia okey ke tak okey? Tak. Jadi kalau tak okey, awak sebagai seorang penyelia, awak nak kena buat apa? Servis. Nak kena check, nak kena repair.
Okey, jadi apa yang kita akan belajar hari ni ialah oh, belum lagi. Lagi satu. Ni apa? Pemeluap. Pandai. Pemeluap kereta. Ni? Pemeluap kereta tak? Apa beza pemeluap kereta dengan pemeluap domestik? Pemeluap rumah? Sebelah baru, sebelah lama. Okey, yang dalam gambar ni sebelah kiri baru, sebelah kiri lama kan? Tapi macam mana tadi Daus boleh tangkap? Terus, pom, ini pemeluap kereta. Tanpa basi-basi atau salah-salah. Sebab bentuk. Sebab petak ada. Kalau macam kondenser rumah, dia bentuk dia macam mana? Melengkung. Mesti melengkung lah sebab ikut outdoor kan. Kalau macam ni kondenser kereta, dia petak. Dia kecil ke besar petaknya? Besar boleh lah sebab dia duduk dekat depan radiator. Okey. Jadi ini ialah keadaan yang baru. Yang ni lama. Agak-agak kan kenapa dia nak kena habiskan sampai 700 sampai 1000 nak pasal nak kena tukar ni. Tak boleh tukar kan boleh? Jangkayat. Tak boleh luput. Okey, kalau macam bahan yang kita buat untuk ni, untuk kondenser ni, dia dibuat daripada apa? Aluminium. Lembut ke keras? Lembut. Jadi kalau kena batu pecah. Kalau beresit dia boleh terakis. Jadi sebab itulah dia kena buat servis. Kalau macam ni mungkin keadaan dia dah teruk lah, dah bocor. Kat sini awak nampak ni yang warna putih ni. Yang putih ni biasanya adalah keadaan yang finer bocor. Ataupun biasanya yang paling teruk kalau dia hitam pekat dekat area mana-mana ni. Maksudnya kat situ bocor. Bocor apa? Bocor gas. Okey. Jadi hari ni kita akan belajar merekod kecacatan peralatan. Kenapa cikgu cakap merekod kecacatan peralatan? Kalau yang ini elok ke tak? Tak. Kalau ini elok ke tak? Kalau ini dah kira cacat belum peralatan dia? Dah, okey. Jadi itulah apa yang kita akan belajar hari ni. Okey, untuk hasil pembelajaran ini, lepas je awak habis kelas ni, pelajar boleh merekod kecacatan peralatan dengan baik ataupun merekod kerosakan peralatan ataupun keadaan dengan baik. Okey, peralatan kita ada dua, sama ada peralatan yang awak guna ataupun peralatan dalam aircon tu sendiri. Iaitu macam mana aircon tu berfungsi yang menyebabkan dia boleh hasilkan awak sejuk. Peralatan apa dalam aircon tu yang boleh buat awak sejuk? Okey. Ini ialah jenis-jenis kerosakan. Jenis-jenis kerosakan. Yang ini pertama sekali kita ada kerosakan fizikal. Yang kedua kita ada kerosakan elektronik. Yang kedua, yang ketiga keboleh fungsian aircon. Okey, yang pertama sekali jenis-jenis kerosakan fizikal. Biasa lah. Kan awak dah pernah buat servis kan? Pernah buat servis? Semester 3. Biasa apa yang awak jumpa dekat aircon yang rosak? Berhabuk. Okey lagi? Berhabuk dekat mana? Penapis. Penapis tu dekat mana? Filter dalam luar? Dalam lah. Dekat inner lah. Fizikal. Okey lagi? Fizikal apa lagi yang awak nampak kerosakan dekat ni? Dekat outdoor? Kebocoran gas. Okey, kebocoran gas. Biasa paling kerap bocor kat mana? Kat Penyambungan. Pipe lagi? Lagi? Cooling coil. Cooling coil. Betul juga cooling coil. Cooling coil duduk mana? Dalam. Dalam. Dia kira orang panggil dia? Penjat. Duduk dekat indoor. Kalau outdoor, biasa apa yang rosak? Bilah kipas lagi? Motor. Kerosakan fizikal. Lepas tu, kita ada apa lagi dekat outdoor? Bearing. Bearing kipas pun dia juga. Bearing kipas, bearing motor. Lagi? Yang fizikal. Apa kau yang fizikal? Satu kerosakan fizikal. Dekat ni kat aircon. Kapasitor elektronik. Bukan, cikgu nak yang fizikal. Dah. Apa? Lagi satu belum. Benda paling besar dalam outdoor. Pemampat. Itu pemampat kecil lagi.
Apa dia? Cover. Cover rosak biasa dia cover rosak apa? Apa? Karat, patah, reput. Okey. Terima kasih Qayyum. Okey, kemudian kita ada kerosakan elektronik. Kalau elektronik apa je ada dalam aircon? Ada. Fuse lagi, fuse putus lagi. Kapasitor lagi. Wiring cabut. Kalau terbakar, tercabut lagi. Reput wire. Kira wire lah rosak. Elektronik kan. Okey, lagi apa? Motherboard. Kalau macam aircon biasa, motherboard dia boleh repair ke tak? Tak boleh? Kena beli baru lah. Beli baru. Servis motherboard. Awak mana servis motherboard? Tak pandai? Macam mana servis motherboard? Power ni. Ini power ni. Awak ganti cikgu boleh? Untuk elektronik ke? Boleh servis motherboard ni lain macam ni. Tapi betul boleh servis motherboard kan tu kan. Biasa servis motherboard buat apa je? Tak pernah. Tapi tadi awak cakap servis motherboard yakin lah, bagus lah. Tapi motherboard boleh servis Kita tukar apa? Tak, cikgu nak tanya awak je. Biasa servis apa je kat motherboard? Tak pernah servis. Tak pernah. Tapi cikgu suka jawapan awak. Tukar apa? Servis motherboard. Beli baru. Tukar mother tak baik lah, tukar mother. Okey, dekat motherboard kita ada perintang. Kita ada diode, kita ada transistor. Kita ada banyak komponen dalam tu. Semua benda tu kita boleh desolder dengan solder. Tahu solder tu apa? Tahu. Tahu desolder tu apa? Desolder apa maksudnya? Logam tu dicairkan. Lepas tu kita boleh buat apa dengan komponen tu? Kita boleh cabut kan komponen tu kan. Kalau solder sambung semula kan. Kira bateri lembut. Kalau solder kita bateri komponen dalam motherboard. Kalau desolder kita cabut keluar komponen. Caranya sama tak? Sama. Okey, itu ialah kerosakan untuk elektronik. Okey, kemudian kita ada kebolehfungsian. Apa yang maksud dengan kebolehfungsian ni? Boleh hidup, tak boleh hidup. Remote. Kalau macam awak suka aircon yang macam mana? Awak suka aircon yang tekan 16 tapi keluar 32 ke tekan 16 keluar 16? 16 ke 16 kan? Awak suka apa Adam? Yang boleh cakap? Cakap terus boleh ni lah, terus boleh sejuk lah. Okey, Adam, cuba Adam bangun Adam. Okey, cuba Adam bagi voice command untuk aircon. Macam mana yang Adam nak? Tapi bahasa Inggeris lah, bahasa Inggeris. Aircon is on. Aircon. Okay, and then 16 Celsius. Degree Celsius. Okay. Thank you Adam. Adam can speak very well. Mantap Adam. Itu ialah contoh voice command. Okay, kalau voice command ni dia termasuk dalam kebolehfungsian tak? Boleh. Biasanya awak jumpa aircon-aircon yang boleh voice command ni kat mana? Tak pernah jumpa? Okay. Kau orang kaya lah. T20 lah. Mawang ada? Mawang ada rumah? Ada? Mawang duduk Taman New lah? Mana ada? Pet aja. Boleh lah nanti kita buat trip lah. Cikgu belanja best. Okay. Bob. Ini Bob. Maknanya cikgu je bagi koko ni. Biasa. Tak biasa Bob. Kau banyak rumah. Okay, kalau selain daripada rumah, awak boleh tengok dekat mana lagi? Selain dekat rumah. Selain dekat rumah. Industri jarang nak pakai benda-benda yang complicated ni. Dia nak senang servis je. Hotel. Okay, hotel. Lagi? Office. Kurang kot. Office peribadi lah. Office peribadi ada. Okay, lagi satu lagi. Memang selalu awak nampak. Awak pergi sekolah pun naik tu. Ya, betul. Apa paling dekat contoh yang awak boleh tengok? Buka sunroof. Kereta Proton yang paling baru sekarang.
IMAS ada, X50 ada, X70 ada. Dia ada apa? Dia ada apa? Voice call? Voice command. Voice command tu macam mana? Dia cakap nanti. Macam tadi lah yang awak demo tadi. Okey, cikgu ni cikgu lagi seorang demo. Okey, siapa tengok cikgu panggil dia. Semua tak dengar terus. Okey, tak apa, kau Yuma. Okey, Kayum. Bagi cikgu contoh voice command untuk buka aircon dalam kereta. iPhoton. Okey. Tell you open the aircon. Open the aircon. Pun boleh open the aircon. Okey, tak. Tengok Kayum. Bisa belajar Inggeris. Okey. Macam tu kita ada voice command untuk kereta baru sekarang. Kalau awak kereta baru tapi awak kena pusing analog, lepas tu kena setting meter, awak suka kereta baru ni tu? Awak mesti nak feature yang baru, feature yang best kan. Sebab itulah kereta baru sekarang dia ada banyak feature. Itulah salah satu keboleh fungsian yang awak kena tengok dia rosak ke tak rosak. Habis kalau awak tekan voice command tu, lepas tu dia tak jalan. Maksudnya rosak kan. Ataupun awak cakap macam ni, hi Proton, turn on aircon, I want 16 degrees Celsius. Lepas tu dia buka 32. Apa awak rasa? Palat kan, panas kan. Rasa nak bantah je Proton ni kan. Habis tu kira okey tak okey? Tak okey. Habis kalau awak cakap, hi Proton, I want 60 degrees in my car, and then the car turn on itself 24 degree. So what will you do? Ayah. Pening ah. Cikgu ayah. So are you happy with that? Oh no? Oh, not happy? Because you want 16 degree, but and then you get 24 degree. What delta of it? 24 until 16. Delta of the aircon. Tomorrow. Yesterday you has done it right? At lampiran 5. What? 24 minus 16. And then you got the delta. So what it is? What is the delta of the aircon that you did not get from the car? Saya tak tahu. Okay, 24 tolak 16. 8. Okay, itulah delta yang awak tak dapat. Delta ni ialah perbezaan yang awak nak dan sepatutnya awak dapat. Ataupun delta tu ialah perbezaan antara aircon dalam bilik ni yang diterima dalam aircon dan yang keluar. Ada belajar tak delta? Belum lagi. Ni first time dengar. Ada? Ada kan? Delta ni bahasa mudah dia perbezaan suhu. Okey. Okey, tak pening lagi Easy. Senang je. Belajar ni? Ada? Okey. Ingat kan? Ni bila ni? Semester apa ni? 3 lah? Sekarang baru semester 4. Mesti ingat ke? Okey, tak, kalau salah bumping lah. Boleh salah 5 bumping 5 Okey, ni apa? Ni. Bukan blower belakang ni. Penyejat. Sekejap. Belakang sekali. Awak. Belakang sekali. Okey, ni apa? Okey, betul. Peranti pemeteran. Peranti pemeteran ataupun expansion valve ataupun block valve. Yang awak selalu dengar? Peranti pemeteran. Peranti pemeteran ni untuk apa? Mengawal bahan pendingin. Mengawal bahan pendingin. Macam mana dia kawal? Ada cikgu tadi cerita? Tak ada. Okey, cara dia ialah, awak tahu tak perkataan semprot? Tahu kan? Tahu kan? Semprot memang awak tahu punya. Motherboard semprot, confirm. Okey, tapi bagus lah, betul tu semprot. Dia memancitkan sebenarnya, mancit. Awak tahu pernah pakai spray kan? Spray. Spray dalam kalau Indon semprot. Semprot tahu kan, banyak main tahu kan. Okey, kalau bahasa Melayu dia apa? Sembuh. Ataupun pan? Memancit. Dia lain bunyi dia, tapi seakan-akan. Okey, cara dia macam mana? Awak kan pernah tengok tak
Daripada air sampai bertukar pada gas. Air kepada gas ataupun wap. Wap tu makin panas ke makin sejuk? Sejuk kan? Kenapa makin panas? Ni saya suka ni. Tak salah kat aku. Salah kau. Dah cakap. Nama siapa? Amir. Mantap Saya kena ingat lah. Okey, daripada cair pergi ke wap, dia makin sejuk makin panas? Daripada cair daripada wap makin sejuk makin panas? Sejuk. Jadi peranti pemeteran itulah yang kawal berapa banyak yang keluar, berapa banyak cecair yang boleh dikeluarkan untuk kawal suhu sejuk ataupun panas. Kalau dia nak temperature 16, dia buatlah 14. Nanti makin sejuk. Kalau nak panas sikit 24 contoh 24, dia kawal lah dekat peranti pemeteran tu. Dia semprot tu sikit je. Kalau dia nak suhu sejuk 16, dia semprot dia banyak. Dia semprot bahasa Indon. Saya nak cikgu nak bagi awak faham. Jadi kita pakai apa? Pancutan. Cik. Cik. Pancitan. Bahasa Inggeris apa? Spray. Spray. Okey, kena banyak ni. Kita peranti pemeteran ni kita kena lebih sikit detail nanti Okey, lepas tu lepas peranti pemeteran ada apa? Sebelum ada apa? Kompresor. Kena ada kompresor. Kenapa ada kompresor? Buang je lah kompresor ni. Bawa berat dia, bawa mahal lah. Tak boleh. Apa function? Cikgu nak ambil. Dia yang menjalankan tu sistem aircon lah. Jalankan sistem aircon. Apa yang dijalankan? Dia memanfaatkan bahan pendingin tu. Memanfaatkan bahan pendingin. Bagi cikgu satu contoh bahan pendingin. Bahan pendingin ada 32. Mantap lah 32. Terus dapat jawapan. Okey. Sebelum pemanfaat ada apa? Pemeluap ni untuk apa? Menyingkirkan apa? Cikgu duduk sini, cikgu duduk sana pula. Cikgu dah tahu lah siapa orangnya. Okey. Pemeluap untuk apa? Tadi? Menyingkirkan apa kan? Okey. Cikgu nak Aisyah. Okey, Aish. Kalau pemeluap untuk menyingkirkan haba, kenapa kita kena ada blower? Sebab dia tak. Kalau tak dapat kena bumping 5 ni. Kalau nak tahliah hayat pun boleh. Tapi kalau kawan pun tak dapat, dua-dua kena 5. Tanya kenapa ada blower? Kenapa ada kipas? Sebab nak keluarkan Tak, pemeluap tu memang fungsi dia menyingkirkan apa. Tapi kenapa ada blower? angin dari Dia keluarkan angin. Apa yang dia buat? Kipas tu buat apa? putar laju. Putar laju. Bila dia putar laju dia jadi apa? Panas. Angin kuat. Okey, angin tu dia tolak, dia tak ada tarik. Dia tolak angin daripada mana ke mana? Angin tu dia tolak daripada mana ke mana? Dari dalam ke keluar. Jadi apa yang jadi dengan pemeluap tu? Angin dah kuat. Angin dah tolak, angin kipas tu dah tolak angin daripada luar ke pemeluap, kepada luar. Jadi apa yang jadi dengan pemeluap tu yang menyingkirkan apa? Apa fungsi kipas tu dekat pemeluap, dekat kondenser? Ya betul, memecahkan proses penyingkiran haba. Sikit lagi Ish. Tapi bagus lah. Apa fungsi kipas dekat ni kondenser? Mempercepatkan. Apa benda ni? Okey, 1, 2, 3. Menciptakan proses penyingkaran haba. Okey, betul. Bagus, awak memang pandai lah semua. Mantap. Okey. Lepas kondenser ada apa? Filter dryer. Okey, filter dryer ni untuk apa? Penapis habuk. Kelembapan lagi kekotoran. Dia tapis apa sebenarnya? Dia tapis apa sebenarnya? Gas. Baik, betul jawapan. Okey, betul lah, dia tapis gas. Kalau tak tapis gas, dia akan pergi ke
peranti pementaran ataupun expansion valve ataupun blow valve ni dia akan sumbat kat sini. Jadi bila sumbat, cooling coil tak ada gas, dia tak boleh buat rotation lah. Untuk kitaran apa ni? Kitaran gas untuk pengawal pendingin. Okey. Jadi semua dah boleh faham fungsi aircon ni macam mana. Kita pun dah elaborate. Okey, jadi kita kemudian akan pergi ke cara merekod kesihatan. Okey, gambar ada Insya ada. Yang lepas tak ada kan? Cikgu minta maaf lah, tapi kali ni ada. Okey. Belakang sekali nombor 1. Ni nombor 4. Aduh, betul lah tak ada lagi. Aduh, cikgu minta maaf lah. Apa, tak ada semua Apa, hilang semua. Kejap. Boleh. Ini cikgu pro punya. Dah iklan kejap ke? Ada. Senang lah benda ni. Okey. Nampak tu? Nombor 1. Okey, nombor 1 nampak Okey, nombor 1. Okey, belakang sekali. Nombor 1. Awak. Nombor 1 apa? Yang kita kena buat cara untuk merekod kecacatan. Merekod spesifikasi sistem. Apa tu surat beranak. Okey, lagi? Lagi selain daripada surat beranak, apa lagi yang ada dalam merekod spek sistem? Nombor siri lagi? Model lagi? Jenama lagi? Gas berapa minit lagi? Cikgu nak awak seorang. Siapa nama Ajib? Abel. Oh, Abel biasa Kelantan ni. Kelantan. Kelantan mana? Pasir Mas. Oh, cikgu tak boleh kecek Kelantan lah. Jurong Merah. Okey, lagi selain daripada tu ada model, surat beranak lagi? Gas. Lagi? Harus digunakan. Pandai. Okey. Ya. Bateri habis. Ada. Bateri ada lagi. Sini tak nyala? Kat. Nyala lah. Nyala. Kata Afil. Daus okey, daus macam daus Daus nombor 3 Okey, nombor 2. Nombor 2 sebelah kan. Okey, silakan nombor 2. Memeriksa sistem secara fizikal. Ada kaitan ke dengan memeriksa rekod catatan ni? Ada? Tak ada? Sisa tak ada? Oi. Ada lah. Apa kaitan nak kena periksa fizikal pula? Nak tengok cacat dia. Nak tengok kecacatan je, tapi kena check fizikal. Boleh? Nak talian ayat tak? Nak guna talian ayat tak? Macam biasa lah, depan lah. Kalau tak, awak jawab dulu. Apa kaitan kita kena periksa secara fizikal untuk merekod kecacatan? Tak dapat. Okey, talian ayat. Cikgu bagi awak guna talian ayat. Siapa? Okey. Siapa nama awak? Yang depan? Akifullah. Mantap lah Akifullah. Salah orang. Okey. Boleh bangun Akifullah? Boleh bangun Akif? Panggil Akif ke nama? Tak mungkin lah. Akif. Tiger. Cuba buat sikit yang ni. Yang ada kan? Ada. Apa yang apa? Okey, awak boleh buat sekali, awak boleh duduk. Apa itu? Yang tiger. Harimau Malaya. Okey, kalau tak nak buat harimau Malaya, apa fungsi, apa kaitan pemeriksaan fizikal dengan merekod kesihatan? Apa kaitan ni? Nak tengok cacat dia, tapi kena tengok secara fizikal. Kalau kita duduk mandram je kat rumah kan boleh?
Bukan, apa kaitannya? Ha. Memeriksa secara fizikal. Supaya dapat kesan lah kerosakan yang ada. Ya, betul. Mantap lagi. Gip. Okey, boleh request lah kawan buat tiger Harimau Melaya. nak duduk tak? Nak duduk? Nak Harimau Melaya kat depan ke nak nombor 3? Nombor 3 kan? Okey, nombor 3 kan? Simpan ni. Okey, apa kaitan memeriksa tekanan gas untuk kita rekod kecacatan? Takut gas ada kurang. Okey. Ni dulu, belum duduk lagi. Okey, ada lagi. Kalau gas ni terlebih, kita nak kena buat apa? Kurangkan macam mana? Biarkan kat terbebas ke ataupun kita kena simpan lagi? Masukkan dalam balik. Tapi kalau kita buka, nanti daripada tank masuk ke dalam sistem. Dia tak boleh patah balik ke dalam tank. Kita kena buat. Janganlah beritahu dulu. Cikgu tengah tanya kawan awak. Okey, dengar tadi macam mana? Okey, tak apa, terbaik. Okey, kita kena buat apa untuk kurangkan? Betul lah. Ya. Okey, kalau tekanan dia rendah, kita kena buat apa? Tekanan dia rendah. Dalam sistem tu rendah. Okey, cikgu bagi contoh. Sepatutnya tekanan dalam aircon 1 horsepower R32 kena ada 140 sampai 150 PSI. Tetapi sistem tekanan dalam sistem awak yang awak check tu ada 120 PSI. Awak nak kena buat apa? Tambah. Macam mana nak tambah? Pump down nak simpan gas. Kita nak buka. Dia senang ke? Dia paling senang. Cikgu bagi clue Cucuk buka. Ni yang otak-otak straight je boleh fikir dengan baik. Jangan negatif. Ni positif ke? Macam mana? Dia paling senang. Kalau awak dekat tempat kerja tu, datang seminit 2 boleh siap. Cucuk buka. Okey. Apa dia? Dia senang ke? Jawapan dia simple ke? Dia 2 perkataan pun boleh selesaikan soalan ni. Tak tahu. Bukan tamrin. Dia memang 2 perkataan je. 2 perkataan je boleh selesaikan jawapan ni. Kawan awak dah sebut keluar. Kawan awak dah sebut keluar. Dia 2 je. Okey lagi 10 saat lah. Kalau tak Harimau Melaya depan. Cepat. 2 perkataan je. Dia benda tu gas ni kurang. Lepas tu kita nak kena buat apa? Gas ni kurang dalam sistem. Kita nak kena buat apa? Itulah jawapannya. Cas gas. Mantap lah. Siapa nama? Iban. Mantap Iban. Bagus. Tak jadi Harimau Melaya. Harimau Melaya bawa nombor 4 Orang lain. Okey, nombor 4. Okey, situ dah settle kan? Ni dah settle kan? Okey. Dah tahu lah siapa orang kan? Okey, dah boleh bangun dah. Okey. Apa kaitan pengujian perangkat elektronik dengan merekod kecacatan? Kenapa kita kena buat pengujian? Tak payah buat pengujian kan boleh? Wire tu ada kerosakan ke apa ke? Wire ada kerosakan? Okey. Contoh wire yang cocok dekat sistem. Cikgu bagi akun store power. Hari tu baru buat lah exam kan? Mesti dah buka je. Kita ada 3 wire apa? Yang utama. Coklat. Okey, coklat ni apa? Coklat wire. Coklat wire apa? Jom, kita warna luar. Coklat, lepas coklat apa? Hijau. Hijau, lepas hijau? Biru. Okey, coklat untuk apa?
Ha. Awak sekarang hidup ke mati? Awak sekarang ni? Hidup. Ha, lepas tu coklat untuk apa? Ini memang apa harimau Melaya? Ha. Okey. Coklat wayar hidup. Okey, lepas tu wayar biru untuk apa? Ha? Ha. Ha, apa dia? Kalau ada positif dia ada apa? Kalau ada positif ada apa? Ha, negatif tu apa? Ha, neutral. Lepas tu hijau? Bumi. Ha, okey. Mantap ke. Lepas lah koyom. Tayar harimau Melaya. Okey, Aish dah. Okey. Din. Ni mesti kena ke? Okey, Din. Bagi kawan-kawan awak semua kelas satu contoh elektronik yang ada dalam aircon. Ha. Satu contoh perangkat atau peralatan elektronik. Kapasitor. Kapasitor untuk apa? Harimau. Ha? Ha. Biasa juga. Ha? Kan fuse tu. Ha? Tukar. Okey, tukar. Potong arus yang lebih. Ini untuk apa ni? Fuse memotong arus yang berlebihan. Ha, betul lah, betul. Pandai ke dia ni? Okey, sekejap nak je kena wang lah. Wang dulu lah. Okey, lepas kita dah uji lah. Okey, cikgu bagi senario lah. Lepas kita dah uji elektronik tu, perangkat elektronik tu, semua okey. Lepas semua okey, biasanya lepas tu apa kita buat? Ha, Amin cakap running. Kita kena running. Masa running tu kita kena check apa? Cikgu tanya wang ni, Ha, nak tengok harimau kan? Ha. Okey bang, boleh silakan berdiri bang. Ha. Okey, kita ada satu senario. Senario tu lepas kita buat pengujian pada aircon, kita kena buat apa? Kita kena tengok apa? Ha, setuju tu berdasarkan apa? Aircon. Apa yang ada kat aircon tu sampai kita boleh sejuk dengan sejuk? Angin. Okey, blower lagi. Angin, blower lagi. Itulah yang buat ada angin di keluar. Ada angin keluar. Kawan-kawan dah semangat tengok harimau ni bang. Dekat gambar dah tunjuk jelas lah apa bendanya tu. Ha, suhu. Biasa berapa degree? 16. Okey. Betul lah. Maksudnya hari ni tak ada harimau lagi lah. Elak dulu. Ada lagi satu. Betul lah. Abang boleh duduk. Ada lagi satu event yang bolehkan satu tim dapat harimau. Okey. Ini ada dokumentasi kan? Awak dah buat kan? Lampiran 1 sampai lampiran 7 kan? Jadi, cikgu explain balik. Tadi nombor 1 kita kena rekod spesifikasi. Yang kedua kita kena ada ni. Kita ada pemeriksaan secara fizikal. Yang ketiga, periksa tekanan gas. Okey, kemudian yang keempat, kita ada pengujian perangkat elektronik, kemudian suhu. Okey, dokumentasi awak dah buat dalam amali. Okey, jadi sekarang ni cikgu bagi awak masa 10 minit untuk bentuk satu tim 4 orang. Satu tim 4 orang berbekalkan kertas mahjong ni. Awak mesti dalam kertas mahjong ni mesti ada pertama sekali nama awak, kemudian ada spek. Awak reka lah spek. Awak nak aircon 1 horsepower ke 10,000 horsepower ke, tapi yang logik lah. Lepas tu apa yang awak check. Lepas tu pemeriksaan gas, tekanan dia berapa dan gas dia berapa. Okey, contoh R32 tekanan dia berapa? 140 sampai 150. R410 berapa? 140 juga. Okey, kemudian pengujian elektronik yang awak buat. Kemudian ada pengujian suhu. Ada berapa? Pengujian suhu ni mesti ada apa? Celsius dan apa? Ni cikgu bagi contoh. Delta. Perbezaan. Okey, dokumentasi ni
Awak boleh tunjuk lampiran lah. Okey. Cikgu bagi masa 10 minit dari sekarang. Okey, boleh bentuk grup, kemudian ambil satu kumpulan satu kertas mahjong. Okey, sila. Okey, siapa yang tak boleh siap dalam masa 10 minit? Harimau kali ni kita dapat rekod harimau. Harimau. Mana bagi grup lain? Bagi grup. Ni, ambil marker. Dah ada. Okey, Goyum. Ambil marker. Mana tim awak? Cari tim. Hitam, okey. Aish, masuk Aish tim. Okey, lebih Lagi 9 minit Lagi 9 minit. Okay, lagi 9 minit. Awak punya kertas mahjong mesti ada spek, pemeriksaan fizikal yang awak buat, gas dengan elektronik. Sam nak harimau boleh ya Sam? Masuk. Saya masuk satu grup 5 orang. Sini satu grup. Situ macam padat sangat je. Sini satu tengah. Satu kat tengah ni. 4 orang. Satu grup 4 orang. Sini satu grup. Mesti ada rekod spek. Okey. Sini. Perhatian kejap Kak Cikgu. Dekat tugasan kumpulan awak dalam kertas mahjong. Okey, kejap. Mesti nombor 1 ada spek awak, spek aircon 100 horsepower. Brand apa tak kisah, Daikin, Media, Canon ke apa tak kisah. Kemudian yang kedua, pemeriksaan fizikal apa yang awak buat. Ketiga, gas apa yang dia guna. Pengujian elektronik yang awak test, contoh sensor, wire. Tak kisahlah, awak kapasitor ke semua dah boleh. Pengujian suhu mesti ada delta. Kemudian dokumentasi. Mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesti ada dalam kertas mahjong awak. Kemudian ada list nama grup awak. Boleh buat sekarang, ada lagi 6 minit. Awak masuk je mana? Full. Tu dah 5 dah. Sini Yum. Sini. Stay. Boleh je tengok. Google je. Tu spek dia. Follow ni pun boleh. Bijak awak. Follow ni je. Cepat. Boleh situ. Boleh Sinilah awak satu grup sini. tahu boleh Luar kan? Kena ada seorang Dos, grup awak duduk depan tu boleh tak? Grup awak duduk tengah-tengah. dalam isu tu botak. Tu ramai sangat. Derah ni dah duit. Awak seorang ke 4? Yang lain semua 5. Kalau L dengan Bella ada, dia orang duduk tengah. Duduk tengah tu. Tengah. Cikgu tolong Cikgu tolong cepat sikit. Ada lagi 5 minit ni. Tengah cikgu bagi jawapan. Bawa pergi mana ni? Okey. Buka air ke? Okey, rekod spek yang pertama sekali ada awak punya aircon. Awak punya ni musat sebelah, lampiran sebelah. Lampiran yang ada spek aircon.
Lepas tu ada nombor siri aircon yang awak nak pasang. Yang itu. Ya, betul. Nombor siri, spek. Okey, ada lagi 5 minit dia. 5 minit lagi. Sekarang 12.30. Tengok setiap tu Jokowi bagi satu ke? Bagi spek dia. Kalau macam ni 1 horsepower kan. 1 horsepower dia punya nombor siri siapa? Medic brand apa? Spek nombor siri. Ha? Negara jiran kan? Takkan tak kenal. Semprot. Awak boleh tanya. Benda easy. Tapi tu kalau awak tak tahu tak patut tak. Sekarang nak menganggur. Menganggur. Sekarang siapa? Ganti. Supriyanto. Awak memang minat lah. Awak dari sana ke? Oh bukan lah. Kalau sini kat Malaysia siapa? PM. Nama penuh. Anwar Ibrahim. Apa nama depan dia? Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dia kalau orang-orang kehormat ni kita kena ada panggil nama kehormat dia. Macam siapa nama awak? Arifullah kan. Nak panggil nama Arifullah ke nak nama Encik Arifullah? Encik Akifullah. Okey. Encik Akifullah dengan Tuan Akifullah. Tuan lah. Mesti nak yang kehormat kan. Jadi macam kita lah kita kena panggil. Oh ni lebih okey lagi. Pemeriksaan fizikal dah. Spek. Awak buat macam buat peta minda Ada awal-awal sikit, lukis-lukis sikit. Mantap siap grup ni. Pemeriksaan gas. Mana Popeye? Mam, mana Mam? Lari Mam. Mana boleh Mam? Amir dah happy lah Amir. Dia kali ni dah tak main lah individu. Dia main team terus. Lagi 5 minit Lagi 5 minit. Awak main laju sekarang ni. Siap. Bisa Okey, pemeriksaan gas. Kita ada apa tadi yang cikgu cakap? Ada apa? Yang ada meter tu. Tekanan gas kita pakai apa? Tu clamp tu uji arus. Yang gas kita nak pakai apa? Tekanan tu. Yang ada hose, lepas tu ada warna biru, merah, kuning. Ingat tak? Yang ada meter yang pada hose. Betul lah. Pressure gas guna manifold gas. Tolok pancar roga. Lagi 4 minit. 4 minit. Ya saya. Apa dia? Dokumentasi. Okey, dekat lampiran awak 1 sampai 5 tu ada apa? Lagi? Yang itulah. Sebut harga yang pertama, lepas tu yang kedua apa? Itu spek dah ada ni, spek. Ataupun awak punya ni, borang penyeliaan, borang waranti. Harga barang. Itu daripada lampiran 1 sampai lampiran 7. Itulah jawapan dia. Okey, delta ni perbezaan udara yang masuk daripada atas dengan udara yang keluar daripada bawah. Kalau awak nak temperature, bagi cikgu satu temperature yang awak suka. Sejuk ke apa?
Ha, sejuk. 16. Okey, 16. Kalau 16, kalau awak buka aircon 16, pasti ke dapat 16 tu? Tak kan? Jadi aircon tu mesti buka berapa? 14, 15 kan? Okey, jadi udara itu udara yang keluar. Habis udara yang masuk takkanlah 15. Kalau tak, baik tak payah pakai aircon. Ha, udara yang masuk berapa? Masuk 20 lah. Ha, itulah delta dia. Perbezaan udara yang sebelum masuk aircon dengan lepas masuk aircon. Lepas keluar aircon. Okey, dokumentasi. Macam 20 hingga Ha, delta ni contoh suhu bilik awak 24, tapi suhu yang awak 16. Itulah. Suhu 16 tu keluar, lepas tu suhu masuk 24. Deltanya berapa? 8. Perbezaan suhunya berapa? 24 tolak 16. 24 dan 16 8. Ha, itulah dia. 8. Dokumentasi tu macam lampiran 1 sampai lampiran 7. Ha, sebut harga, dokumentasi, waranti. Pengujian suhu tu nak kena tunjukkan suhu sebelumnya berapa, lepas ni berapa kena tunjukkan. Ya, betul. Lepas tu baru boleh dapat delta. Delta ini ialah perbezaan suhu sebelum udara tu masuk aircon dengan udara tu selepas keluar aircon. Suhu dia. Dekat lampiran 5 semalam ada. Ni. Mana? Dia dekat indoor biasanya. Dokumentasi. Okey. Lampiran 1 sampai 5, apa tajuk awak lampiran 1? Ada sebuah harga, ada dokumentasi, ada waranti. Itulah dia. Penyelia, tanda tangan penyelia, setuju tak setuju. Awak buka lampiran 1 sampai 5, tuliskan tajuk dia. Lampiran 1 tajuk ni apa? Tajuknya lepas letakkan dokumentasi. Ya betul. Ada sebuah harga, ada gerak kerja. Dah siap? Apa laju kan? Tulis lah awak grup 1 lah. Ya, ujung kanan. Ya tu. Buat-buat lah, awan-awan sikit, lukis-lukis sikit. Ada lagi 2 minit. Dokumentasi awak punya lampiran tu, awak punya amali. Awak punya amali? Amali awak ada apa? Amali awak ada apa? Buka pasang aircon. Buka pasang aircon. Tak ni. Lampiran 1 apa? Akan ada sebuah harga. Lepas tu lampiran 2 ada apa? Survey. Nota minta. Lagi ada apa? Dokumen aircon, waranti. Itu lah. Boleh tulis tu. Okey. Dah. Okey, mantap. Terima kasih. Tulis. Sebut harga awak. Daus. Letak depan awak punya ni. Tunjuk dekat kawan awak macam mana nak buat. Tunjuk. Okey, yang dah siap, yang belum siap lagi boleh tengok grup Daus buat macam mana notanya. Salah tu. Tengoklah Minion. Aku tak baca. Tak baik ke? Saya bagi jawapan dah cikgu. Encik akhir buah tak baik tau. Saya nak tulis tak bagi. Nak tulis tak bagi. Ambil marker kat depan. Ambil marker kat depan. Ais, ambil marker kat depan. Ambil marker kat depan. Ambil marker kat depan. Ada lagi 1 minit. 1 minit lagi. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Boleh cepat. Cepat buat. 1 minit lagi. Tu lebih sikit. Okey. 40 saat lagi. Tak siap. Harimau. 40 saat lagi. Mantap lukis aircon. Nama grup awak. Sini. Nama ahli je. Nama ahli ke nama grup? Nama grup dan nama ahli. Yang apa? Nama ahli.
Okay, 20 saat lagi. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang masih menulis, silakan ke depan. Ni mau. Okey. Siapa belum siap? Sini. Wakil tunjuk mana awak punya ni. Tunjuk mana awak punya. Tunjuk. Okey, setiap grup hantar wakil ke depan. Setiap grup. Hantar wakil. Okey, yang lain boleh duduk. Mana yang tak okey, kita akan panggil ke depan. Harimau. Okey. Ke depan. Okey, ke depan Okey. Sekarang tunjukkan cikgu kat mana awak punya. Adam, sini sikit Adam. Cikgu nak baca slide kat depan. Okey. Terima kasih Adam. Nombor 1 merekod spek. Merekod spek yang mana? Rekod spek itu apa? Rekod spek. Ada model lagi. Nombor siri lagi. Lagi ada horsepower lagi. Jenama. Okey, kemudian pemeriksaan fizikal apa? Periksa indoor lagi. Lagi pemeriksaan fizikal apa? Cek suhu. Cek hardware. Hardware apa yang ada? Yang kat outdoor apa? Outdoor. Kipas lagi? Casing. Pemeluap. Motor. Okey, kemudian ada pemeriksaan gas. Gas pakai gas apa? R32. Lagi? R14. Kita kanan ni berapa? 140 sampai 150. Pengujian elektronik ada apa? Ada? Meh? Pengujian elektronik apa meh kita kena buat? Dekat aircon 100 power. Cek wiring. Mana guru awak? Tu. Bob. Baca Bob. Pengujian tu. Baca pengujian elektronik. Pengujian elektronik. Apa guru awak tulis? Dan fuse. Okey lah, kalau tak ada memang kena harimau lah tadi. Okey, suhu kita kena cek apa? Suhu. Perbezaan nak pakai apa? Delta. Kita pakai alat apa? Termometer. Kemudian termometer lepas tu ada apa? Meter kapit tak sesuai nak cek suhu. Termometer kita nak cek apa? Suhu delta. Suhu delta tu dari mana ke mana? Suhu dalam minit dengan keluar daripada daripada penyejak, daripada aircon. Okey, last kali dokumentasi. Apa? Ada dokumentasi ni? Sebuah harga lagi? Waranti lagi? Laporan pentolihan lagi? Jaminan. Okey, jaminan. Okey, boleh duduk. Okey, terima kasih. Tanah. Kalau pasal harimau semua tak nak Kumpul gulungan. Kumpul gulungan. Okey, gulungan. Kau malas kau nak pakai ni. Kumpul dulu. Kumpul. Baliklah. Kau minta buka. Okey, sekarang kita dah berada dekat penghujung sesi PDP kita.
Okey, kat hujung sesi PDP kita ni, maksud kita dah habis lah hari ni. Okey, apa yang awak dapat sepanjang kita belajar hari ni? Ya, dapat ilmu. Betul, kecil sangat jawapan. Okey, apa? Silakan. Bangun. Cara mengesan kecacatan pada unit. Okey, lagi? Apa ni kita belajar? Lagi. Harimau je lagi. Memang Akifullah orangnya. Kita simpan paling last lah. Kita simpan paling last. Okay Ais, hari ni kita belajar apa Ais? Hari ni kita belajar apa? Cara nak ambil spek. Cara nak rekod kecacatan. Cara kita nak buat servis. Okay, yang pertama tadi kita buat apa tadi? Yang pertama kalau kita nak rekod kecacatan, kita kena tahu spek. Lepas tu yang kedua kita kena buat apa? Pengujian fizikal. Yang ketiga tekanan gas. Yang keempat kita kena buat apa? Elektronik. Kalau elektronik okey, semua okey, kita kena buat apa? Tengok suhu. Last sekali kita kena buat apa? Dokumentasi. Jadi semua tahu kalau lepas ni kalau nak buat servis, kena rekod kecacatan macam mana? Tahu. Kita kena ikut langkah daripada 1 sampai 6. Okey. Jadi itu ialah rumusan hari ni untuk kelas hari ni. Okay, cikgu nak minta seorang baca masa ni kita punya kata-kata hikmah. Akif nanti, Akif lepas ni. Okey. Seorang bacakan apa yang ada kat depan. Kata-kata hikmah hari ni. Okey, silakan Imam. Imam je cikgu tak dengar suara lagi. Okey, silakan Imam. Terangkan pula. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Maksudnya apa, Mam? Depan untuk orang cakap. Betul. Apa maksud dia, Mam? Masa depan adalah milik mereka. Milik mereka. Apa yang kita boleh kaitkan dengan orang yang ada masa depan ni dengan orang yang siapkan hari ni? Okey, masa depan awak contoh cikgu bagi awak contoh. Awak nak buat SKM masa depan. Semnia. Awak dah buat file tu? Awak siapkan tak file tu? Siap. Awak boleh ambil SKM tak? Masa depan awak dengan SKM cerah tak? Cerah. Jadi, apa kaitannya masa depan dengan orang yang menyiapkan? Okey, boleh tak? Okey. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ni. Maksudnya siapa yang bersiap akan cerah masa depan lah. Kalau awak belajar hari ni, cerah masa depan. Kalau awak tak belajar, masa depan awak mesti akan belajar juga. Contoh, awak nak jadi driver lori. Nak jadi driver lori, awak boleh balon je ke jadi driver? Tak. Awak mesti apa? Ambil lesen. Ambil lesen belajar ke tak? Belajar juga. Dia akan belajar juga. Semua orang, semua benda yang kita buat akan belajar juga. Jadi siapa yang menyiapkan dia untuk hari ni, tak kisahlah belajar ke, training ke. Contoh awak main bola. Nak main bola takkan tiba-tiba awak boleh keluar pergi kebangsaan. Awak mesti buat apa? Training kan? Mesti awak siapkan diri awak. Baru boleh pergi masa depan. Okey, Akif. Ke depan, Akif. Sini, Akif. Sini, Akif. Ke depan. Sini, Akif. Tak harimau. Sini. Tapi kalau tak dapat rumuskan yang ini harimau Okey, Akif sini Akif, silakan. Okey. Baca dan rumuskan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini surah Quran kan? Okey. Apa yang dimasukkan dengan dia? Setiap kesusahan sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Rumuskan. Kita dalam kesusahan pasti ada kemudahan. Belum lagi. Okey. Okey, hari ni Akif dah menunjukkan contoh yang baik sebagai seorang belajar dengan merumuskan
kelas kita hari ni. Okey. Ada kata-kata soalan sebelum kita tutup kelas? Barimau. Cikgu tak cakap? Tak ada. Ha? Tak nak? Tak nak? Video tak habis? Tak apa? Mana boleh? Tak boleh? Tak nak dia. Tak nak? Kesian kau awak. Tak baik awak beli kau awak. Okey, kat sini kita dah sampai penghujung kelas kita. Jadi hasil pembelajaran kita hari ni awak semua boleh merekod kecerdasan dengan baik. Dan untuk amali nanti kita akan buat. Okay, jadi ketua boleh tutup kelas. Bangun. Okey, boleh tutup kelas. Alhamdulillah dan terima kasih cikgu. Alhamdulillah dan terima kasih cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as'inal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, terima kasih. Ya. Bagai luar. Tutup dulu. Tak ada apa. Angkat tu. Ha? Angkat dulu. Okey, boleh tengok. Mari. Di sini. Kami dari kelas 2 SMPP mengucapkan selamat. Mari. Ambil gambar. Nak cikgu dah end lah. Belum. Dapat lagi.